Jom teman saya buat telur buku ala kedai Thai edisi Ramadan. Masukkan sedikit minyak dan panaskan minyak. Masukkan bahan tumis, bawang putih dicincang dan bawang holland potong dadu. Masukkan semua dan kacau bias bati biar dia kekuningan dan naik bau. Terusnya masukkan ayam yang dipotong dadu. Perak ayam tu dengan garam. Kacau bias sebati, bias separuh masuk. Lepas tu masukkan bahan-bahan sos. Sepi tengok di caption bawah deh. Kacau bias sebati dan bias sos tu pecah minyak. Dah pecah minyak, masukkan bahan sayur-sayur. Tomato dan carrot potong dadu dan kacang botol iris halu-halu. Kacau biar sebati, biar sayur tu lembut sikit. Okey, siap. Masukkan dalam kontainer bulat macam tu. Mudah nak masuk dalam telur bukuh nanti. Next, panaskan kuali legend macam ni. Nak kuali gini mudah. Masuk minyak, golek-golek sikit. Bagi sekata kat kuali. Masuk balik dalam gelas tu. Tinggal gini je minyak. Nak minyak banyak. Next, masukkan telur yang telah dikacau. Golek-golek biar dia sekata macam tu. Next, masukkan ayam paprik tadi yang kita buat tadi. Masuk dalam ni biar center masuk tu. Lepas tu letak minyak tadi tu dalam gelas tu, letak kat tepi. Jangan banyak sangat, nanti dia telur bukuh tu berminyak sangat. Saya banyak sangat ni. Bila dah nampak ujung-ujung tu dah masak, okey, balut-balut tu saya buat minyak tadi, letak rakam lah. Letak pinggir lepek macam saya letak tu. Lepas tu balikkan. Dan telur bukuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.